Okay, thank you Mia. Okay, so set migraine untuk produk Forever, sebelum tu kita kena tahu dulu migraine tu apa. Okay, sebenarnya migraine ni satu keadaan di mana kita sakit kepala, dia terjadi disebabkan aliran darah kita dan perubahan kimia dekat otak. Okay, sebab tu orang migraine ni dia selalunya akan sakit sebelah kepala. Mula-mula dia akan sakit sebelah kepala dulu. Okay, yang kedua, perubahan ni akan menyebabkan arteri yang membekalkan darah ke otak kita tersekat tau. Dan akan menimbulkan sakit kepala diikuti dengan rasa tidak selesa pada perut dan loya yang pening. Okay, so kita kena tahu juga, bukan ini untuk diri kita, dan bila kita ada customer yang ada masalah migraine, kan kita pun dapat tahu, oh dia migraine, mesti aku dah tahu dah. Simptom-simptom dia mesti dia loya perut kan, dia mesti ada pening-pening punya. Lepas tu dia sakit kepala mesti sebelah kepala je. So orang customer kita, oh orang ni tahulah migraine ni apa dah, dia macam doktor. Kan? So ini kena tahu. Memang orang migraine ni macam Kak Bi dulu memang rasa loya. Perut dia lah rasa mula-mula, bukan macam keracunan tau. Tapi dia sampai dekat sakit kepala ni kan, kepalanya berdenyut-denyut kan, nombor 3 tu kan, berdenyut-denyut pada sebelah kepala saja. Dan lama-kelamaan dia memang akan jadi kedua-dua belah lah. Macam tu. So yang keempat, pada tahap yang teruk, migraine boleh menyebabkan rasa pening, muntah, ceri bedek dan juga sensitif kepada cahaya dengan bunyi. Okay, masa ini kalau Kak Bi dah start rasa je, aku dah nak kena migraine ni. Okay, dia akan jadi apa tau, ini pengalaman Kak Bi lah. Mata ni dia akan berpinau-pinau, dia akan keluar banyak bintang. Orang yang tak pernah kena macam keluar banyak bintang. Yes, dia memang keluar bintang-bintang bercahaya dekat mata ni, dekat mata ni lah. Bila Kak Bi buka mata je kan, ya besar ni dah bercahaya-bercahaya bintang-bintang pula, dia akan jadi pening tau. Kita tengok bintang kat langit tu cantik kan. Tapi bila kena kat mata sendiri, dia memang dah start dah. Nanti start sebelah kepala. So sampaikan memang kita boleh rasa macam nak hentak kepala kita. Kak Jiting, betul. Okay, so ini antara punca-punca migraine, cuaca dan persekitaran kita, pemakanan, alkohol, bunyi yang bising, stres, ni semua adalah, Kak Bi pun adalah benda-benda ni, kecuali alkohol lah. Silau dan cahaya, orang migraine dia tak boleh silau cahaya. Dia memang, lagi kalau dia pergi ke, kalau panas terik kan, dia keluar nanti masuk je rumah dia dah boleh kena migraine. So tidur yang tak cukup, okay, dan juga ubat-ubatan yang sebelum-sebelum ni dia ada makan. So Kak Bi, apa yang ada dekat depan ni semua ada pada diri Kak Bi lah. Dulu belajar stres apa kan. So tu yang makin lama makin migraine tu. Ubat memang Kak Bi daripada kecil makan ubat semput semua kan. So kita dah macam-macam jenis ubat. Okay, ni antaranya. Dan Kak Bi migraine, Kak Bi tak boleh minum air kopi. Okay, walaupun kopi tu tadi Jack dah buat air kopi kan. Lepas tu dah basuh-basuh, buat air teh. Kan, nanti dia tetap rasa juga kopi tu. Tak boleh. Dia memang tak boleh samalah. Nanti akan kena juga migraine. Lepas tu tak boleh makan kentang. Itu Kak Bi. Kalau makan kentang kan, dia orang tu tak cakap pun ada makan dalam tu ada kentang ke apa kan, Kak Bi akan sakit. Dia automatik lah. Mesti dalam makanan tadi ni ada kentang ni. Macam tu. So Kak Bi juga minyak masak pun tak boleh sembarangan. Minyak masak mesti kena saji. Minyak saji kan. Nampak tak betapa selected betul pemakanan. Ni untuk orang migraine. So tanda-tanda migraine ni lah, migraine. Okay, rasa tertekan, kurang tidur, hidung pun tersumbat, mata berair, selera makan pun dah tak stabil kan. Sakit berdenyut kat sebelah kepala, sakit belakang mata. Kan, ni mata kita ni belakang tau, maksudnya dia rasa dekat dalam tu. So kita akan rasa sakit tengkuk sini, okay, kerap kencing, kerap menguap. Okay, salah satu tanda-tanda juga sebab kita ni kurang oksigen lah dalam kepala kita. So kebas, hilang dia rasa, loya nak muntah, okay. Ini kalau Kak Bi, selagi tak muntah, selagi tu nanti migraine-nya dia tak rasa down tau. Dia tak rasa menurun. Dia memang kalau migraine mesti aku kena muntah. Itu je kan. Lepas tu sensitif pada cahaya, bunyi, bau, percakapan yang susah dipahami, lemah sebelah badan. Okay. So apa cadangan produk yang kita boleh ambil untuk orang-orang yang ada migraine ni, sakit kepala ke kan. Okay, yang ini.
Bila dah sedia dah kat sini, iaitu korang ambil je daily nutrition pack. Okay, kenapa kena ambil daily nutrition pack ni? Kalau satu botol boleh tak? Ambil je semua 3 botol ni. Daily nutrition pack ni sebab dia murah dah. Kan 514. Atau korang kalau yang ahli biasa, diskaun 5%. Ahli VIP, diskaun 30%. Okay, ini untuk set 1 bulan. Sebab kita nak recover kita punya badan ni, kita banyak dengan toksik, kita ambil terus 1 bulan. Baru kita tahu produk tu betul-betul berkesan untuk diri kita. Okay, faham semua? So detox, produk pertama ni macam biasalah aloe vera. Okay, aloe vera. Sebab apa kita kena minum aloe vera? Sebab kita mungkin dah bertahun-tahun makan je kan 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Kita makan-makan tapi kita tak bersihkan usus. So mesti kena detox dulu untuk buang toksin dalam tubuh badan kita. Okay, dan ini antara manfaat aloe vera. Semua dah tahu kan, kita nak sokong sistem imun badan kita nak nyah toksin kan. Dan kita nak bantu menurunkan berat badan, okay. Meningkatkan tenaga secara semula jadi, bantu penyerapan nutrien, mengurangkan masalah bau badan kan. Okay, nak melawaskan sistem pembuangan kan. Ni semua boleh baca lah. So untuk masa Kak Bi mula-mula try produk ni, Kak Bi bukan minum yang kuning ni sebenarnya. Waktu tu kita baru nak try produk kan. Kak Bi jenis takut. Takut nak makan apa, ubat ke nak makan sesuatu lah. Dia memang selected. Yang sedap-sedap je aku nak. Macam tu. So alhamdulillah produk Forever ni sedap. Kak Bi ambil yang Beach Peach tu. So korang boleh juga ambil yang ni. Okay. Ni sebab dulu masa Kak Bi rasa macam takutlah nak minum yang ni kan. Entah rasa apa tak. Sebab tu Kak Bi ambil yang sedap, ambil yang Beach Peach tu. Itu pun boleh juga. Itu ialah yang Kak Bi minum dah berbotol minum. Rasa tak sangka migraine tu boleh hilang kan. So memang punca penyakit datang dari perut. Kita kena sebab dia pun membantu merawat sehingga ke dalam sel-sel dalam tubuh badan kita. Macam tu, okay. So ini aloe vera mesti kita kena tahu spesies terbaik yang kita gunakan aloe Bernardiensis Miller, dan penanaman ni adalah penanaman organik. Okay, ini semua kena hafal tau, kena ingat lah. Dekat aloe vera ni ada 200 nutrien termasuk 20 mineral, ada 12 vitamin, ada 18 asid amino, ada enzim aktif. Bayangkan kalau kita tak minum kan aloe vera ni kan, nutrisi dalam tubuh badan kita pun tak cukup. Vitamin pun kita entah makan pun apple pun separuh je kan. Sayur pun sayur yang dah masak berkali-kali. Dah hilang dah zat-zat semua. That's why kita memang perlukan makanan luaran untuk perlukan makanan untuk luaran untuk bantu kita punya tubuh badan. Ada 2 ni ke? Suara sekejap Ada dah bersuara ke? Minta mute yang lain. Ramai juga ni. Okay. Okay, semua happy? Okay, jangan korang rasa migraine pula dengan kelas tengah hari ni. Okay. Jangan rasa migraine. Sekejap. Oh ni. Mute. Macam nak mute kan Kak RMJ? Sorry Kak RMJ. Kat sini nampak. Kak RMJ. Nak mute kan dia Kak RMJ ni. Kak RMJ dengar tak? Ya dengar, tapi saya nak tengok kat mana. Akak mute kan kejap Kak. Mana dia? Okay. Dia ada dekat situ, dia ada mikrofon tu kan. Akak tekan kat situ. Okay, sorry. Bi pun tak tahu macam mana nak cari ni. Okay. So ada. Sorry. Okay, kita nak nyah toksin dah usus kita supaya usus kita dia bersih. So bila dia bersih, dia dapat menyalurkan segala nutrisi yang kita makan daripada pokok aloe vera ni sendiri juga, dan apa yang kita makan setiap hari tu menjadi zat yang baik untuk tubuh badan kita. Macam tu, okay. So, okay, kemudian otak. Okay, so kita tahu kalau migraine ni memang otak. Okay, bermakna otak ni organ paling yang banyak salur darah.
dekat otak. That's why kita kena bersihkan salur darah. Itu dia punya punca dia. Okay, so nak bersihkan salur darah tu, kita mesti makan omega 3 lah. Omega 3 di mana dalam omega 3 ni, nampak tu baca kat sini. Campuran eksklusif omega 3, minyak semula jadi daripada ikan dan sotong. Dan omega 9 daripada minyak zaitun. Okay, so dalam campuran ni pun ada minyak zaitun kan, ada minyak ikan, minyak sotong ni. Sangat-sangat bagus gabungan dia yang boleh membantu untuk kita punya salur darah, bersihkan salur darah. Okay, dan mungkin juga kita ni kurang oksigen dalam dekat otak kita kan. Jadi darah pun dia tak dapat mengalir dengan lancar, that's why oksigen tak berapa nak ada dekat kepala. Macam tu. Okay, so gel ni sangat-sangat lembut dan mudah nak telan ataupun nak kunyah. Nak B bagi omega ni dia gigit-gigit je. Bila B tanya sedap ke kan? Yang manis, dia cakap manis. Dia cakap manis kan. B sendiri pun telan je. Okay, so aroma, rasa dah aroma citrus yang sangat segar. Okay, faham semua? Okay, kemudian B pollen. Ini yang ada dekat set daily nutrition tau. Okay, so ambil B pollen. B pollen ni sangat-sangat bagus. Dia 100% dia bunga tulen lebah tulen kan, dan dia multivitamin dan juga multi mineral. Maksud multi ni semua vitamin tu ada dalam B pollen. Semua mineral yang kita perlukan tu ada dalam B pollen. That's why B pollen ni sangat powerful. Okay, dan dia bunga lebah mengandungi 2 jenis asid amino dan juga 18 jenis enzim. Okay, dan dikeringkan secara freeze dry. Okay, dan tablet mempunyai sistem cool press untuk menjaga khasiat dia. Nampak tak? Forever sendiri menjaga betul-betul pengeluaran produk kan, supaya dia dapat mengekalkan khasiat. Okay, dan ini adalah tanpa pewarna dan juga pengawet dan juga perisai tiroid. Okay, dan kaya dengan zinc. So apa manfaat B pollen ni? Dia membantu penyembuhan sel-sel dalam tubuh badan. Okay, that's why orang yang ada masalah migraine ni sebab sel-sel dalam tubuh badan dia mungkin tak dapat berfungsi dengan baik. Okay, sel-sel yang dah mati. Okay, that's why kita kena makan B pollen ni. Dan B12 ni membantu pembentukan sel darah merah. Okay, dan hakikatnya sebenarnya macam Kak B memang ada kurang darah merah. Kurang darah merah. Macam tu. So memang sangat-sangat bagus B pollen ni. Dan meningkatkan tahap tenaga dan juga metabolisme badan. Okay, so setiap hari lagi-lagi nak puasa akan datang kan, ambil B pollen ni sebab dia akan lagi tambah energi kita. So that kita nak buat business pun lagi kita bersemangat, lagi kita bertenaga. Tak adalah kita lembek, okay, bangun tidur pun lembek macam tu kan. Dia akan menguatkan lah macam tu. So memelihara ginjal dan sistem saraf dan juga hormon. Okay, dan folate and vitamin B kompleks untuk rambut yang sihat, meningkatkan pembuangan toksik dalam hati. Okay, dan zinc kesihatan prostat dan juga sperma. Okay, sangat-sangat bagus untuk orang lelaki, untuk ikhtiar hamil kan, untuk wanita supaya kita dapat, bukan kita lah, orang lelaki dapat menghasilkan sperma yang bagus, yang berkualiti kan. Sperma yang bertenaga macam tu. Okay, so dekat dalam ni ada of course ada masih lagi ahli biasa, betul tak? Ahli biasa. Okay, apa yang anda kena pula buat adalah sekarang cepat-cepat VIP, betul tak? Okay, so sekarang kita dah tahu dah set migraine. Okay, senang je buat bisnes ni. Kalau kita tahu kawan kita tu memang ada migraine, dulu aku kenal dia ni, masa zaman sekolah dia ni selalu migraine. Kita fokus kat dia. Fokus kat dia, kita tembak dia. Tembak dia dengan ni lah, tembak dia dengan set migraine. Okay, so fokus jual kepada 4 orang. Contoh ni kan ni kan set daily nutrition pack. Okay, jual 4 orang. Ini siapa kawan Ahmad, yang ni Akila, yang ni profesor apa kan. Kita hentam je, bukan kata. Kita belasah je, kita contact orang-orang yang kenalan kita. Siapa dia? Mungkin kita ada cikgu-cikgu sekolah dulu kan. Ini kawan-kawan sekerja, kawan-kawan jiran sebelah ke apa. Okay. So share dengan dia tentang produk ni. Fokus untuk jual. Sebab yang ni pun set untuk bukan saja untuk migraine tapi untuk semua penyakit pun dia boleh ambil. Dia boleh ambil set yang ni. Okay, dan kita nak jual jangan jual satu-satu. Nanti kita akan penat. That's why kita jual, okay ini set 1 bulan. Kau try ambil ni, kau try 1 bulan dulu dengan penyakit kau. Kau ada darah tinggi kan? Contoh kan, kau ada masalah sembelit kan? Kau try dulu 1 bulan.
Kalau kau rasa 1 bulan produk ni aku dah minum, dah habiskan betul-betul, tak okey juga, kau bagi tahu aku. Tapi insya-Allah kau try 1 botol pun kau dah nampak dah kesan dia. Cakap macam tu. Okey. Aku ada sembelit ni kan. Aku ada wasir ni. Kau nak ke? Kita kena ada juga skill untuk bagi tahu dia tentang apa efek dia. Contoh, kau ada buah besar berdarah kan? Kau nak ke pergi hospital kena buat pembedahan? Nanti kau dah buat pembedahan, kau nak jaga anak lagi, kau nak kerja lagi, macam tu kan? Kena ada takut-takutkan dia. Takut-takutkan untuk kebaikan. Faham tak? Kau ada masalah stroke kan? Salur darah, penting sangat salur darah stroke ni. Dia stroke, kalau kita tak jaga betul-betul salur darah, nanti kita boleh meninggal. Kau kena ingat, ada lagi anak bini, anak-anak semua kan. Siapa yang nak bekerja untuk dia kan? Cari rezeki. Kesian dia nanti kena tinggal. So, kena ada benda macam itulah. Okay? Ada bagi tahu dia side effect kalau dia tak ambil produk. Tapi jangan dipaksa. Okay? Kita boleh bagi dia knowledge tentang produk, knowledge tentang ke masalah kesihatan. Tapi once dia rasa once dia rasa dia nak try produk tu, okey silakan. Tapi kalau dia kata aku baru nak try satu dulu, bagi je try. Bagi try betul-betul all out sungguh-sungguh, servis dia baik-baik, servis 7 hari, berapa hari? 7 hari, 3 hari, 7 hari, 21 hari. Supaya apa tahu, kita servis ni sangat penting tau. Supaya dia betul-betul makan produk tu sampai dia betul-betul ada kesan kat dia. Faham tak? Dan kita janganlah bagi dia sikit-sikit. Janganlah bagi dia 1-2 sudu. Bagi dia setengah cawan, 1 cawan. Okay, tengok jenis penyakit ni. Okay, ingat aloe vera tak boleh diberi kepada orang yang dah dialysis. Okay, boleh. So teruskan. Kalau lepas tu kita boleh share je dengan lagi, tapi kalau kau nak lagi murah, kau ambil lah package VIP. Package VIP ni kau dapat 30% discount seumur hidup kau. Okay. So nanti ini untuk ahli VIP lah kan. Dia dah boleh taja orang. Untuk ahli biasa, fokus yang ni. Fokus yang ni kalau bis lalu akan ajarkan dengan tim. Fokus adik-beradik. Ni Abang Long, Kak Ngah, Uda, Poteh ke apa kan. 4 orang ni. So 4 orang ni kita dah boleh complete VIP dah. Faham tak? Ataupun ambillah kita satu set untuk daily nutrition pack ni. Jangan kita jual kat orang tapi kita sendiri tak guna kan. Kita punya anak-anak pun ada masalah kesihatan kan. Okay, so ambil untuk diri kita juga. Faham tak? Okay, senang je sebenarnya. Fokus 4 orang. Okay, apa yang kita fokus tu insyaAllah kita mesti dapat punya. Untuk ahli VIP, fokus kita bagi tahu murah. Kat mulut ni mesti kena cakap murah. Murah nak produk kan. Makcik kan ada sembelit, ada darah tinggi, ada kencing manis. Kenapa makcik nak simpan lagi penyakit tu? Ambillah package VIP ni, lagi dapat murah. Makcik boleh guna satu keluarga. Kan? Jadi dia akan fikir anak aku yang sulung ada masalah ni, anak aku yang ni okeylah aku boleh lah ambil macam tu. Okay, so makcik bukan saja yang untuk ni kan, makcik dapat madu sangat bagus untuk batu-batu ke apa kan. Ada cucu-cucu yang baru seminggu sekolah, lepas tu seminggu sekolah seminggu cuti kan, saya tak sihat je kan, bagi dia madu. Share kena macam tu, kena bagi tahulah sedikit tentang manfaat produk. Lama sangat ke dah pukul apa ni? 12.20. Okay, so settle settle VIP. So memang attack untuk VIP je. Untuk orang tu kita nak bagi manfaat kat orang tu biar orang tu dapat gunakan produk ni seumur hidup dia. Faham tak? Sama ada orang tu nak VIP, dia nak bisnes ataupun dia nak gunakan produk. Kita kena bagi tahu. Kesian dia kalau dia selama-lamanya dia ahli biasa, nanti dia gunakan produk tu dengan tak murah, 5% je kan. So nak murah 30%. Macam tu. Bayangkan makcik kalau pergi farmasi kan, makcik asyik beli ubat tu, ada tak dapat diskaun. Makcik dah beribu-ribu dah spend untuk penyakit makcik ni.
Baik tak? Dah beberapa tahun makcik setia dengan ni kan farmasi tu. Nanti dia cakap aku dah 10 tahun dah. Memang tiap bulan aku jadi regular customer. Makcik, ambil yang produk Sunnah ni, Ikhtiar. Okay, Ikhtiar. Sebab kita ni produk yang mana kata produk yang tak ada bahan pengawet kan. Sama je apa yang makcik makan setiap hari tu. Yang inilah, cuma kita jadikan dia produk macam tu. Faham tak korang? Okay, so thank you. Be one of the Paris Achievers. Okay. Ni korang dah buat belum? Dah buat belum poster untuk Paris tahun depan? Okay, so siapa yang ahli biasa tu cepat-cepat VIP hari ni juga kan, bulan ni juga, hari ni juga. Sebab sangat-sangat korang boleh qualified untuk Achievers macam-macam trik lah yang dekat Forever ni. Salah satunya Paris, korang boleh dapat insentif tabung kereta. Forever tak bagi kereta tapi dia bagi duit ekstra. Okay, lepas tu apa lagi? Tahun depan boleh pergi Chiang Mai. Kan? Semua trip ni percuma tau. That's why Kak B sangat-sangat excited nak share kat korang sebab Kak B pun baru je balik daripada Vietnam hari tu. Kan? So makan flight daripada Senai ke KL ada makan. Lepas tu daripada KL ke Ho Chi Minh Vietnam tu makan lagi. Memang korang tak sempat gastrik. Tak sempat gastrik, korang dah dijamu ni makanan-makanan yang ada lah kan. So insyaAllah, okay. So next, Kak B nak share tentang okay. Macam mana korang nak dapatkan ni pergi dekat AUC Consultant Product Telegram. So macam mana korang nak dapatkan, ini Kak B nak tunjukkanlah apa antara yang ada dekat AUC Consultant Product ni. Macam-macam yang korang boleh dapat info-info dalam ni. Mesti kena rajin tengok. Okay. Bisnes jangan tak rajin, mesti kena rajin. Siapa rajin dia insyaAllah dia berjaya. Okay. So kena tahulah ni aloe vera gel. Macam tak cukup je tadi B share tu kan. Aku tengoklah dekat UC Consultant Product ni. Tekan kat komen tu. Ni apa lagi aloe vera ni boleh guna buasir, kecil manis, bla 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 sini. Okay, obesity, sleep disc, jantung. Okay, baca. Mesti kena rajin baca. Kemudian apa lagi cara guna dan simpan. Daulan tanya, macam mana Kak cara nak guna dengan simpan ni? Dah tak tahu dah. Apa Okay, senang je. Pergi kat UC Consultant Product. Tengok kat sini. Kena tengok kat komen dia cara guna aloe vera gel. Okay, pagi sebelum sarapan minum. Ni untuk kanak-kanak 20 ml, dewasa 60. Okay, tengah hari pun minum, malam pun minum juga. Tu goncang-goncang dulu sebelum minum. Waktu terbaik adalah 30 minit sebelum makan. Okay, ini bukan sahaja untuk dawan kita, untuk kita juga tau. Faham tak? Kita pun kena ada knowledge ni lah. Macam mana nak minum aloe vera gel tu. Nanti kalau kita tersalah cara pengambilan, lepas tu kita pun menganggap tak bagus lah produk ni, padahal dia minum satu hari satu sudu je. Macam mana nak bersihkan usus kan? Faham tak? Okay, so kalau ada masalah gastrik, kena ambil tahu ni. Kena minum selepas makan. Okay, selepas sarapan, selepas makan. Tengah hari selepas makan kan, malam selepas dinner. Okay. Dan boleh campur juga dengan jus buah-buahan yang lain. Macam tu. So, selepas buka penutup, simpan di tempat yang dingin dan pastikan bekas turapan. Okay, kenapa kena simpan tempat dingin? Kalau tidak kan, kalau korang biar je dekat meja ke apa, nanti warna aloe vera tu, kan baik-baik korang nampak warna dia kuning-kuning cerah macam tu, nanti dia akan gelap-gelap ke arah kecoklat-coklatan macam tu. Okay, faham nanti kalau ada customer kata, kenapa warna dia dah berbeza? Kan, saya rasa produk dia tak bagus lah ke apa. Okay, jangan kena relax, tenang-tenang dulu, jangan gelabah. Tanya dia dulu, awak simpan dekat mana? Okay. Awak letak kat kereta, kena tengah hari, panas tengah hari ke? Kan? Dia akan mengubah warna, tapi khasiat tetap sama. Khasiat tetap sama, don't worry. So, suruh dia teruskan makan dah. Okay, so ini pantang larang. Tekan kat komen. Pantang larang dia. Orang yang sudah ada resist tak boleh ambil, elakkan daripada minum air teh, air kopi. Okay, back balik. Lepas tu tengok cara ni, gambar copywriting untuk post dekat Facebook. Semua dah ada dah. Untuk ahli biasa, tengok ni.
Ni semua dah ada kat sini. Sangat-sangat bagus. Korang dah boleh buat posting lah kat sini. Okay, tukar je nombor telefon. Ada masalah penghadaman, pastikan cuba sebetul AVG kerana aloe vera telah terbukti merupakan kunci kepada penghadaman yang sihat. Bla 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 kan. Klik sini untuk order. Okay, faham Laju sangat ke? Nanti ada ni recording. Ni testimoni pula. Okay, untuk testimoni sangat banyak tau. Korang kena pergi dekat sini. Testimoni produk. AUC testimoni produk. Okay, tekan kat situ. Okay, dah tahu testimoni AUC testimoni produk ni, korang kena tahu juga cara nak ambil testimoni tu. Mula-mula pergi dekat ni. Ada butang kanta tu kan. Dekat handphone masing-masing tu, tekan dekat situ. Lepas tu korang search je migraine. Migraine, tekan enter. So nanti akan nampak lah keyword-keyword migraine tau. Ni migraine, ni lah dia punya video-video dia. So kalau dekat handphone dia ada macam ni tau. Tengok dekat screen B buat ni. Dia ada anak panah ke atas dan juga ke bawah. So korang kena tekan tu untuk ke next info tentang migraine. Testimoni tentang migraine. Faham tak? Kalau kat laptop macam ni. Okay, so ini migraine kan? Ni apa? Jerawat pudar. Okay, tekan ni. Ambil yang ada migraine. Ni migraine kronik, Masya Allah, transformasi luar biasa. Maksudnya orang ni pun dia ada masalah migraine juga. Nampak tak? Ni pun daripada muka dia berjerawat, sekarang dah licin. Ini orang yang Kak B dah jumpa memang licin. So ini bukan testimoni yang tipu-tipu, ini real. Dia bukan edit, dia potong-potong gitu kan. Dia tak ada putihkan gitu. Ni memang ni Kak Daya nama dia. Okay, so tekan next. Okay, untuk migraine pun aloe berry nectar pun boleh tau. Kenapa ni? Orang ni minum aloe berry nectar. Okay, kemudian dia punya migraine pun dah sembuh kan. Adik dia pula ada GERD. Rasanya untuk dia sebab kerap migraine. Ikutkan dia beli untuk kerap migraine kan. So dia bagi pun minum adik dia. So apa lagi? Okay, ni Arctic Sea lah. Dulu Arctic Sea. Sekarang Arctic Sea tak ada, kita Omega. Sama. Dalam dia pun ada minyak zaitun juga, ada minyak ikan. Korang memang kena ambil ni. Tak kisahlah penyakit apa, memang kena ambil ni juga. Minyak ikan. So ni migraine sembuh. Nampak ni. 13 tahun dah hadapi migraine sembuh. Masya Allah. Ni testimoni mahal tau. Okay. Ni Kak B sendirilah ada migraine. Okay. So senang je. Okay, apa lagi? Apa lagi korang nak tahu? B buka kepada soalan lah. Dah tahu boleh jawab terus kan? Macam mana? Boleh buka soalan. Boleh buka soalan. Ada yang nak soal ataupun nak share, dia ada masalah migraine ke apa ke? Sila. Nak tanya, kalau ambil aloe vera memang tak boleh ambil teh dengan kopi sebabnya teh dengan kopi ni nanti dia akan menawarkan kita punya aloe vera tu. B pernah juga. B pun pernah jugalah minum satu hari tu kan, minum teh, minum kopi kan. Minum kopi. Lepas tu dalam sama pun minum juga aloe vera. Tapi kan, tak tahulah ini diri B lah. B rasa macam waktu tu jarakkan juga. Tapi tak tahulah macam rasa tak berkesan sangat. Tak berkesan sangat. So kalau betul-betul macam ni, kalau betul-betul kita nak recover kita punya penyakit tu, untuk awal-awal ni stop dulu untuk kopi tu. Kita tahan dulu kan. Memang sedap kopi tu, memang sedap. B pun suka kan. Sekarang B dah boleh minum kopi tau. Tadi B beritahu B tak boleh minum kopi kan. Tak boleh minum kopi tau. Memang satu kopi pun apa tak boleh tau. Satu hari tu kan kita jalan-jalan kan, gerai-gerai kat tepi kan. Dia tulis kopi Hainan kan. Cakap nak try lah. Okey tak kalau aku minum ni, sebab waktu tu memang try test untuk migraine je. Aku nak try lah. Kalau aku minum kopi ni walaupun sikit, kalau aku migraine maknanya produk ni belum betul-betul sembuh lah untuk diri aku. Tapi kalau aku minum dia kan tak kena migraine, maknanya memang betul lah produk ni memang power. Macam tu lah. So dia try, alhamdulillah sampai sekarang boleh minum kopi. Tapi cuma itulah untuk permulaan
memang masa nak recover B punya penyakit tu memang B tahan. B pantang tau makan apa-apa tu kan. Kita pantang dulu sekejap. Tak sekejap jugalah, memang dijaga je betul. Okay, sama-sama. Ya, sama-sama. InsyaAllah nanti dia betul-betul bila dah recover, kita rasa, ya Allah, Alhamdulillah, syukurnya aku dah dapat makan udang, kentang. Kak B dah dapat makan kentang, rasa macam syukurnya. Dulu kan teringin nak makan kentang KFC tu kan. Tapi sekarang dah tak boleh lah KFC kan. Dulu nak makan apa? Kentang KFC yang ada apa tu, sos dia tu kan sedap kan. Sekarang Alhamdulillah dah boleh makan kentang. Okay, so lain ada soalan ataupun nak sharing apa-apa? Ada soalan? White coffee produk FL tu macam mana? Sebenarnya white coffee ni yang ni bukan produk Forever tau sebenarnya, tapi Forever HQ dia ambil macam mana Mia? Company dalam Malaysia. Dia ambil company dalam Malaysia tapi bukan produk Forever sebenar-benarnya macam tu. Sebab ramai yang minta. Local produk tempatan. Local produk. Dia ambil white coffee, kopi Tongkat Ali tu, dia adalah local product tau. Itu adalah satu requirement untuk company-company di SAM, direct selling, untuk ambil local product juga untuk dijualkan sekali. Dengar. Tak dengar. Tak dengar lah. Pagi. Dia jadi siapa? Kak B mute. La ilaha illallah. Ya betul baru mute. Ingatkan lagi tadi tak dengar. Baru mute lah ni kan. Okay, sorry. Okay, siapa yang nak bercakap? Boleh teruskan? Boleh tekan ni. Speaker tu. Unmute. Tengah tengok ni. Siapa yang ada angkat tangan? Siapa yang nak bercakap boleh angkat tangan. Okay, kalau tak ada apa-apa nak cakap ataupun tak kisahlah, korang tak semestinya tentang produk. Nak tanya ke Kak B hari tu pergi Vietnam macam mana? Pergi Vietnam memang sangat best. Okay, Mia. Sharing sikit pasal percutian ke Vietnam. Tanya B. Yang balai. Okay, jom. Sekejap Kita buka kat sini Sebab tak ada lagi gambar dekat dalam ni. Yang hanya dekat Facebook saja. Okay, ni hari tu B pergi Vietnam. Okay. Ini percutian yang sangat-sangat best. Okay, ini posting konon-konon sweet lah. Okay, ini antara company, bukan center yang ada dekat Vietnam tau. Warna hijau kan. Kita warna kuning kan, kat sana warna hijau. Dia punya orang-orang pun, FBO dia semua pun pakai yang warna-warna hijau. Okay, dan ramai sangat student college yang join dekat bisnes ni. So company Forever dekat sana, dia dah tetapkan lah, HQ dah tetapkan, okay kalau nak buat bisnes ni mesti kena habiskan study dulu. Barulah boleh macam ni. Kalau dia tak habiskan study ataupun dia ponteng-ponteng kelas ke apa, so HQ memang akan tendang dia daripada buat bisnes Forever. Tu dia punya syarat dia kat sana. Sebab sampaikan student dia pun cakap, kalau macam gini aku malas lah nak belajar, nak buat business Forever je kan. So tak nak macam tu sebab kita nak pastikan kita punya FBO semua berkualiti, ada ilmu kan, habis sekolah, okay.
Dan nanti pula ada isu pula kan. So mana? Tak ada lagi gambar. Okay, ini percutian ni kita breakfast ni ikutkan dekat Vietnam pun makanan dia ada yang tak halal semua kan. So kita dihidangkan dengan makanan-makanan yang halal lah. So jangan risaulah. Okay. Dan percutian ni 5 star. Hotel ni pun Hotel Equatorial Hotel. Korang boleh search lah berapa harga Equatorial Hotel ni. Dah sebut pun kan. Okay. Dan roti dia sangat sedap lah. Ni sampailah. Tak banyak lagi post gambar. Okay. So untuk Kak Bi nak bagi semangat dekat korang, all out sungguh-sungguh jaga 5cc kan. Sebab 5cc tu kunci key tau, kunci untuk kita dapatkan insentif yang best-best kat Forever. Ini baru trip yang Bi pergi dekat Vietnam tau. Belum lagi macam pergi yang macam Kak Miza kan, tempat-tempat yang lagi best tau. Lagi best apa semua kan. Dan untuk yang ahli biasa, percaya je kat Kak Bi, company ni memang sangat best. Memang Kak Bi recommend dekat korang untuk korang all out sungguh-sungguh dekat company. Tak perlu nak tengok company-company lain lagi. Betul, Kak Bi masa mula-mula pun macam okay ke aku boleh buat bisnes ke apa. Tapi kan sebab Kak Bi nampak mentor Kak Bi, Mia. Sebab Mia kawan Kak Bi kan. So Kak Bi nampak dia, okay kalau dia berjaya, dia umur dalam 30 pun dia dah dapat 5 angka kan. Waktu tu Bi umur berapa join? Tak ingat lah, dapat 32 kan. 32 kan. 31. Aku 31 pun masih terkia-kia lagi kan. Buat bisnes konon jadi founder kan. Untung banyak tapi untung cheaper rupanya. So alhamdulillah memang kita follow je. Sebab kita nampak memang ramai orang berjaya. So all out sungguh-sungguh. Waktu ni lah untuk kita all out, muda-muda, siapa yang muda-muda lagi kan. Yang belum muda sangat kan, yang dah tak muda sangat tu. Teruskan je. Sebab kita nak help more people. Okay, kalau ada rasa dalam diri tu tak berani ke apa, rasa boleh buat ke tak boleh buat, ketepikan semua benda-benda yang tak positif tu, kena sentiasa bersemangat. Okay, Kak Bi bagi tahu korang walaupun tak nak buat bisnes online ke apa kan, mungkin yang dah berumur sangat kan, saya memang tak pandai Bi nak tekan-tekan ke apa. Tak apa, all out je offline kalau boleh. Sebab Bi dengan tim-tim pergi daripada Malaysia pergi ni kan, pergi Vietnam ni, ramai juga yang offline tau. Dan semuanya berjaya. Masya Allah. Bi rasa macam, sebab apa tau, kita memang kena belasah juga. Kena fikir kejayaan. Korang jangan fikir cabaran tau. Jangan fikir aku boleh ke tak boleh ke. Kan? Fikir kejayaan. Aku dah berjaya. Bayangkan kita dah sampai dah tempat tu. Tahun depan aku pergi Ferris. Okay, lagi apa lagi? Kita bayangkanlah apa insentif-insentif yang ada dekat Forever ni. Bayangkan aku dah dapat income 10,000. Bayangkan je, insyaAllah Allah kan bersama dengan sangkaan hamba-hamba dia kan. Banyak pula contoh dia kan. Okay, so siapa yang dah tak sabar-sabar, nak grab insentif daripada Forever ni. Tahun depan pergi Paris. Jaga betul-betul 5cc. Okay, siapa yang nak ke Chiang Mai ni, kan ahli VIP 5cc. 5cc tu jaga tapi buat lebih. Mesti fokus insentif. Insentif. Bi, Islam akan dapat ya. nak tanya. Waalaikumsalam. Kak ni nak tanya apa requirement untuk Bi sampai ke Vietnam tu berapa cc? Vietnam tu 400cc. 400cc, senang je. 400cc dalam masa setahun tau. Lepas tu kita develop 2 orang supervisor bawah kita. Insentif local trip ni paling senang. Korang memang kena pergi juga sebab ini pun salah satu marketing yang mahal untuk korang gunakan tau. So insyaAllah dekat kepala je. Kepala saya boleh. 400cc. Dengan cara apa? Dengan cara kita rekrut ramai-ramai lah. Rekrut VIP, rekrut agent kan. Ajak orang guna produk. Macam tu. Kalau ikutkan yang be all offline tu, yang diorang pun kebanyakannya guna produk lah. Dia attack guna produk. Tapi kalau kita buat dua-dua lagi bagus.
kita memang kena ada dua-dua. Rekrut orang untuk jadi ejen, buat bisnes. Yang kedua, mesti kena ada juga rekrut orang yang stay nak membeli produk, yang stay nak sihat. Okay. Ini antara tips yang diorang share lah. Hari tu B pun tanya apa tips diorang. Lepas tu diorang pun banyak kata diorang attack orang-orang yang tak sihat. Kan bila orang tak sihat, orang yang berumur, dia akan ada repeat beli. Sebab produk ni produk kesihatan. Bila orang yang berumur ni dia memang akan selalu tak sihat badan. So macam orang berumur dia memang akan ada repeat beli. That's why diorang tu boleh ada sisi dengan pembelian regular customer. Sebab tu best Business Forever ni, senang je. Kita bantu orang sihat. Okay, boleh tak korang? InsyaAllah we doakan semua yang join kelas pada tengah hari ni sama-sama dapat pergi semua dapat semua insentif yang ada kat Forever ni. Forever ni memang sangat kaya. Korang dah tak perlu nak keluar duit dah. Duit masuk, lepas tu dapat pergi insentif lah tu kan. InsyaAllah. Okay, so Mior Amiduddin ada nak cakap? Baru Saya join tak kan? boleh teks lah. Itu sebab saya nak bercakap. Boleh. Silakan. Ya, Cik Mior boleh cakap. Okey, silakan. Ya, Kak Aini. Assalamualaikum Kak Aini. Kak Aini tanya B, cara B menjual kan biasa kebanyakannya cara B jual adakah untuk pakai semasa tu ke ataupun sebulan set? Mula-mula kita offer dia untuk sebulan juga. Dan kalau kita tengok dia macam tak senang ni, kita bagi dia try dulu guna produk. Kebanyakannya memang kalau B offer untuk kegunaan dia sebulan, nanti dia kata tak pula, nanti saya try dululah. Okey, kita bagi dia. Dan bila dia dah guna satu botol tu, percayalah cakap B, nanti dia akan repeat punya. That's why korang kena betul-betul servis. Memang B hari tu pergi Vietnam kan, betul diorang share semua kan. Lepas tu diorang cakap memang kena servis. Maksudnya jaga betul-betul orang yang dah join dengan kita tahu. Sama ada dia beli produk ke ataupun dia nak bisnes ke, betul-betul jaga. Sebab dengan kita jaga tu kan, dia akan sharekan dengan kawan dia. Ya, aku try produk ni. Dan dia ada recommend tau. Dia akan recommend dekat kenalan-kenalan dia juga. Faham tak? So dari situ korang boleh berkembang tau. Penjualan ni lah. Untuk sale ni lah. Sama ada bisnes. Faham tak? So kalau kita recruit agent, kan kita jaga betul-betul kita punya downline kan. Dan dia pun mesti akan buat all out sungguh-sungguh kan. Dia pun akan rasa, aku nak recommend juga dengan kawan aku bisnes ni. So nanti kawan dia pun akan join juga. Macam tu, faham tak? Okay. Boleh soalan yang bagus ni. Boleh. So senang kalau nak senang, tapi kalau macam orang-orang berumur ni, kita senang cakap dengan dia. Ambil lah produk ni set VIP terus. Sebab dapat lagi murah. Macam tu. So ini untuk stok 1 bulan. 1 bulan lebih pun boleh untuk VIP, set VIP. Kalau nak set 1 bulan tadi yang set daily nutrition pack tu. Okay. Lagi? Okay, boleh semua? Rasanya tu saja. Okay, terima kasih banyak-banyak. B nak tanya B. Ya, Kak Ma. B. Ni saya nak tanya, kalau dekat testimonial produk tu, kan dia gunakan gambar-gambar orang kan, banyakkan kan. Kita boleh gunakan gambar-gambar tu untuk dalam Facebook nak iklan, boleh tak? Okey, soalan yang bagus. Untuk dekat ni, Telegram ni kan. Okey, gambar orang ni, okey macam ni boleh. Yang ni tak ada gambar produk. Sebab apa? Kita tak boleh overclaim. Overclaim ni maksudnya kalau kita letak produk juga kat sini, kita dah menyatakan produk ni untuk kuruskan badan. Tak boleh. Dia menyalahi undang-undang Malaysia. Okay, so kita kena berlapang dada dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Kalau ni boleh lah kan. Yang ni sebab apa? Dia tak ada juga gambar produk. Dan juga jangan ada, ni ada juga ni, kena tutup sikit.
Dan jangan juga ada perkataan company, Forever Living Product. Jangan ada. Okay, faham Yang ini boleh je letak testimoni karang gigi, letak dekat Facebook, letak dekat status kan. Confirm orang-orang kalau gigi ni insya-Allah senang close. Untuk gigi ni senang close. Sebab apa? Sebab orang bercakap kan. Nanti orang akan nampak gigi dia kan. Jadi dia nak menjaga gigi dia. Dia tak nak mulut dia berbau macam tu. Okay? Yang ni tak boleh. Yang ni boleh dekat WhatsApp status, boleh dekat Facebook status pun boleh. Tapi jangan Facebook wall lah. Lagi satu direct WhatsApp personal. Boleh. Dari WhatsApp personal kita all out je dengan testimoni yang overclaim. Okay, antara overclaim juga Yang ni untuk tulang kan. Freedom. Tapi itulah freedom tak ada dekat sini. Freedom ni dia ada dekat Malaysia dengan juga Brunei. Okay. Dah lebih 12.47. Nampak ni? Ni kan orang yang ada accident ke. Bagi dia ni. Untuk tulang-tulang yang retak kan, bukan terjatuh ke apa, okay, bagi dia minum freedom ni. So kalau ni kena ambil order lah siapa yang nak freedom ni. Okay, boleh semua? InsyaAllah rasanya tu saja. Terima kasih banyak untuk semua yang join kelas tengah hari ni. Kita jumpa lagi next session. Okay, all out sungguh-sungguh untuk bisnes ni. Bisnes ni sangat-sangat best. Founder pun sangat kaya dan dia mengkayakan kita juga. Apa lagi? Last doa banyak. Okay, sebab kejayaan kita datangnya daripada Allah. Kalau kita all out sungguh-sungguh tapi kenapa tak berjaya-berjaya lagi kan? Cek balik hubungan kita dengan Allah. Minta dengan Allah. Kita mungkin minta dengan manusia kan? Jangan. Minta dengan Allah. Okay, itu saja. Tutup dengan masih tasbih kepada dengan surah An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Stop recording.